Kalau nak tahu antara rahsia abang sirat tau, kuku dia comel, dia letak kat kandang dia yang lecok kata. Dia geluh. Assalamualaikum awak-awak. Ahmad. Okey awak-awak. Hari ni kita mari ke Batam Malawi boh. Sebab saya nak tengok lembu Belgian Blue. Hok memang dah lama dah saya nak tengok. Daripada tahun lepas lagi. Memang lama dah. Akhirnya sampai jugalah di Pantai Melawi Pacok ni. Jadi kita pun tak mau sembang panjang. Awak-awak pun boleh tengok dah belakang tu. Barang semua barang comel-comel boh. Jadi jom lah kita pergi tanya abang sirat kita boh. Macam mana lembu dia? Katanya penuh champion. Baik. Lama dah kita nak tengok barang ni. Bertokok-tokok sekali. Tu dia. Nama dia apa sirat? Mamak. Umur apa ni? Dia ni 2 tahun 7. Dia boleh 10 ni 3 tahun. Kat 3 tahun dah. Boleh 10 ni 3 tahun. Champion pada tahun lepas tau. Tahun lepas. Pertandingan dia? Kedah. Lama dah saya lagi nak tengok barang ni. Kononnya kata padu sangat. Kita tengok dah gambar pun memang padu. Jaga boh dia akak sama banyak. Tengok. Timbang berapa timbang berat bau ni? Masa Kedah bau ni 700 pak. 700. 700 pak tahun lepas. Tahun lepas. Dah ni kau tambah apa weh? Mamak Anak sini yang? Anak sini. Kau tu lah special boh. Tengok boh ibu. Tengok boh. Berapa pula? Pejar boh punggung dia. Mamak. Apa ni? Jadi abang sirat? Dah sampai bila nak beli? Tahu? Ada orang letak harga dah? Ada lagi. Awak minat ada? Ada lagi. Tapi dok rasa nak ni yang. Nak main lagi. Tengok punggung boh. Tengok memang sedap. Antara punggung paling sedap kali tepuk Peong. Pejar. Dia pun baik abang sirat tau? Baik. Boleh main. Baik. Si saja boh. Paling tinggi berapa orang letak harga bang? Tak ada lagi. Tak ada. Orang tak berani rasa. Orang tanya pun. Pernah kita kata orang tanya buat kita buat 3 film. Buat harga tak sih buat 3 film. 35 lah. Mana harga tak boleh jual lagi. Ada orang tahu lagi. Tu lah. Sebab dia punya ada kena-kena tak lembu oxor dulu. Mana? Nama dia dulu? Pak Tapung. Pak Tapung. Ada tak? Dia lain-lain. Ni beli saya ni. Gitu. Bukan anak rumah ni beli juga. Tapi beli kecil lah. Kalau kecil sama ni boleh. Mai suti bawa 35,000 tu. Allah, tengok punggung boh. Bukan nak kata boh. Bawa betul lembu ni. Tengok. Ni bau sado boh. Tapi baka dia memang gini, baka Belgian Blue. Memang baka dia jenis katang. Makan parok tak abang sirat? Tak banyak je. 4 kilo pagi, 4 kilo petang. Gitu je. Meh ni. Soya, sepebi je. Campur lah. 3 tu. Jadi abang sirat bela dia ni kau tinggi kau tak? Kalau ikut kan Kedah. Kalau dia seekor 300 boleh. Gitu je. Dia 8 kilo sehari. Dapat 10 kilo, 8 kilo 9 kilo. Abang sirat ada berapa ekor lembu? Tak ada dah ni. Ni. Ekor. Ada lah. Ni? Ni nak tu. Gitu. Masya-Allah. Itu lama. Luar lah. Boleh abang sirat agak-agak nak tengok dia punya jalan je. Boleh. Agak sikit lah. Mari kita tengok di catwalk sikit lah. Sebab saya dok pergi masa hari tanding tu memang mecak kat mulut. Ni tanya. Ni bila kita boleh tengok dia live ni. Seperti sama. Tengok boh. Berodek-rodek sekali tu. Ibu marah apa? Nak bapuk kali. Ibu nak bapuk. Tengok punggung. Hati boh. Gimana? Apa ni?
Besar lah orang. Sebab hari tu masa tanding itu, ia kategori anak lagi kan? Baca anak, dia lawan Kedah, bapak lah. Bapak dah. Dia luri sebatai tu lagi. Sama Kedah. Dia boleh champion situ tu, lawan bapak. Lembu ni kalau pergi mana-mana pertandingan boleh confirm lalu lah. Boleh nombor lah. Nombor 1 lah Tanyang. Tahu. Sebab dia boleh katakan 99% perfect pun. Tanduk dia apa semua kan. Warna dia, body dia. Malah video-video dia orang share pun sampai juta-juta pun tengok pun. Lembu ni, mamak ni. Mak-mak ni memang hebat lah biasanya. Memang hebat lah. Tengok. Jadi tak ada perancangan nak jual lagi lah. Tak ada lagi ni. Nak main. Lagi tau. Panjang lagi masa kata. Dia pun boleh gear-gear lah. Banyak. 2 tahun lebih kali. Jadi gitu lah boh. Tersampai lah. Kita punya hasrat nak tengok dekat-dekat. Sebab sebelum ni kita tengok video orang je. Tengok video pun kita tak tengok secara detail. Hari ni kita boleh tengok detail lah. Tengok punggung. Ni mahal sekali. Mahal sekali. Dia. Lembu pun bersih boh. Tak cemar. Pasti kat jaga macam ni. Mandi omor pasti tak? Dok kok. Minggu kali tak kenal. Dia tak mandi mana. Sebab dia tak terpasir dah. Tak cemar. Ya. Apa agak hasrat saya nak tengok lembu ni. Lama dah lagi nak tengok. Jadi alang-alang kita mari pasti kat kita nak tanya tu. Benda apa batu tu. Abang tak tahu kok sikit banyak. Dah lah. Nak tahu kok kalau awak tengok ni. Dia kubur Tanah Jepun. Kubur memang Jepun. Boleh kita tengok? Ni? Ni. Apa sikit dekat tu nak dia tengok. Oi, ni sepatutnya tepat. Orang kata bukan kata nak mengagungkan tapi benda ni kira sejarah lah. Diwatakan sebagai satu benda yang boleh untuk dilawati lah. Walaupun kita tahu kubur Jepun, kubur pihak musuh. Tapi barang tu boh. Jom kita tengok. Ada orang jaga tak pasti tak? Ni. Ada. Dah apa orang dok jaga? Dia tempat pihak musuh punya. Ada kot. Tapi kalau ikut rare. Dah lah apa cemak. Tak cara. Dia buat dengan batu yang kita tak ada lagi, ada dos dekat ni. Faham baik boh. Ni tempat nembok Mana kalau orang main serang dia duduk dalam ni lah. Tahu? Ejok boh. Ada di Patah Malawi boh. Siapa minat bahas sejarah boleh mari. Ada pintu masuk tau. Ada depan. Ada. Tu boh. Kubur Jepun. Hak ni memang Michigan duduk sini. Rasanya tak payah ke je ni. Tega-tega. Dia pintu masuk ni. Dia jadi tempat benda lah ni. Masih tak? Sejuk dalam ni. Sejuk. Sejuk boh. Wih, sejuk. Sayang tak. Sejuk dalam ni. Ada cara. Pihak-pihak museum apa tak hari yang enggak hari. Tapi ada hari cari pun. Tahu mari. Ya apa? Itu dia boleh nembok sini. Pak, jaga. Ni tempat tu Ubik Michigan. Jangan main sini tempat ni. Kita duk kawal. Kawal patah. Hijau. Sejuk dalam kau. Ya. Tapi kira dok jadi tempat vandalisme. Dia tak jauh So masuk sejuk dalam. Memang bejok dia buat. Yang OG dia. Ni lah. Lahu. Lahu. Tinggi kok. Ni kalau duduk dekat tanah kita pergi betung tu, hebat dong jarak dia. Askor kita duduk dalam ni Askor kita sini. Kita. Dah. Tengok ke Jepun buat. Macam mana jago. Tak tahu. Allah. Berat. Kubur dia patut kubur ni kena cara lah kubur kita tau. Bukan kubur Jepun. Kalau kubur Jepun pun dia kan cara nak jaga. Jaga kan. Saya ingat ke bila Jepun duduk sini dia buat benda ni untuk dia punya ni. Kita. Best friend forever Sekarang.
Budak ni. Ya. Best. Bayar pasal Dr. Ayang apa jalan ni? Pak Gua Ayang dah ada cara kan? Ni. Ni tu tak nasi lipstick. Ha. Aduh kakak umur orang kita Terengganu ni jadi tak sendirian dah. Tobat. Memang model. Jadi gitulah bos. Hari ni selesai mari kat rumah Abang Sirak. Jadi duk kecoh kata dia book kandang tepi pantai sini lah. Basi kat kita ni. Tok aja dia. Jadi gitulah kok perkongsian saya seberikah. Sebab perjalanan kita ni nak pergi jauh lagi ni. Cuma ni tu satu persinggahan je. Sempena Raya Haji, kita tunjuk kau lah mamak. Tapi awak-awak yang berminat, manalah tahu ada siapa-siapa yang memang nak beli, saya akan letak nombor Abang Sirak. Jadi boleh lah bagi harga walaupun dia kata tak mau jual. Saya yakin lah kalau awak-awak letak harga yang tak masuk akal, mungkin dia mari rasa nak jual ke tak dikira gitu lah. Ataupun awak-awak mari nak tanya pendapat ke benda-benda boleh, tak ada masalah. Mula-mula air pun ada gitulah. Jadi bagi Abang Sirak, terima kasih banyak sebab dia tunggu Abang Mak. Bagi lah. Ini molek kan anak ni. Kau? Didik ni. Kuda sendiri kau? Kuda. Jadi gitulah. Baik. Terima kasih Abang Sirak. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jadi kalau nak tahu antara rahsia Abang Sirak kuku dia comel walaupun ia dalam berat lah lembu ni tu, tapi kuku comel pun tengok TikTok kat kandang dia yang lecok kata. Geluh. Nampak? Kau nampak sekali tok kaki dia geluh. Jadi kuku comel lah. Berbanding kita tok atas kapek apa semua. Pada pandangan saya dah. Betul tak Abang Sirak? Tahu? Tak bebel lah kaki dia. Tengok makan. Jadi tak benda. Tak ada bebel mana. Tak bebel mana macam gen nyunyuk. Sakit kaki apa. Memang tu cara dia bah. Baik. Ni ke mana Abang Sirak? Awak baru beli ke awak sini kau? Berapa ekor ni? Ni berapa merah. Belgian blue kau ni. Tengok punggung. Didik jadi gitu juga rasa. Ini berat dia kata. Barang ni. Mana pun comel. Tak boleh Sini atas. Kalau saya nak beli lembu memang cari oksigen ni doh. Comel nama dia Adik. 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 Jilat kan? Itu. Nak jilat. Nak jilat dah. Baiknya. Body comel. Boleh lah. Kita tengok ini. Comel bagan. Bye. Nama dia tu. Tak boleh lama lagi. Tak boleh lama ke? Bawa klik seminggu aku ni. Gitu. Bawa klik seminggu. Bye adik. Bye.